Assalamualaikum, hai. Hari ni Pak Saleh buat hal ni jam 2.51 minit pagi sampai ke starting point untuk Trans Nanning. 5, 6, Apai 7, Hairul. Okey, sekarang kita ada 17 orang ya, daripada 21 orang. Sambil briefing ada cengkerik. Cengkerik ke? Apa nama dia? Oh, terbang tadi ya. Batu Maloi. Lepas Untuk zaman ni bagi briefing talimat. apa Gunung Rembau? Jam 3.19 pagi memulakan trekking. Ya. Benda trek pacak. Sampai ke CP2, checkpoint 2, Gunung Tampin Selatan. Jam sekarang 4.15 minit pagi. Okey. Jam 4.49 minit pagi sampai CP10 rupanya. Ya, tadi bukan CP2, CP11. Berapa Pak Saleh? Berapa ni? Sebab kita reverse lagi sampai ke puncak 7.05. So insyaAllah kita orang akan solat subuh di sini. So, kita orang sambung bergerak. Pada lampu, ambil gambar. Siapa depan tadi? Ya. Sila. Adalah aku lampu tak ada. Abang Saleh belakang. Jam 6.41. So, menyambung perjalanan untuk hari dah mula cerah. Sekarang baru jam 7.10 minit pagi. So, kita menghala ke Camp Ultra kan? Ya, betul. Jangan asram. Sebab nak bergambar je pasal baru dia orang bagi potong. Tidak. Pak Bah. Kalau tidak, dia orang tak bagi potong ni. Tak boleh duduk belakang. Nak menurun ke Camp Ultra. Okey, minum kopi. Bye. Dia sangat mencabar. Best. 4 minit pagi sampai ke kawasan air. Okey dah. Kita belum jam 8.13 pagi baru sampai betul-betul ke Camp Ultra. Tadi rupanya bukan ya. Kita orang rehat di sinilah untuk sarapan pagi. Jam 9.30 baru nak bergerak. Bergambar dulu. Gambar-gambar. Ada dia perit. Ngantuk lah. 1, 2, 3. Hai, tak ada lah gambar kawan di sana. Okey, ha. Okey, 9.30. Orang yang sama juga. Bergerak daripada Camp Ultra. Batu Maloi. Ya, tak jarang ya. Tengah jam dah. Lebih kurang. Jam 10.53 minit pagi. Highway Rah. Rehat sekejap. Jam 11 kita orang gerak sikit-sikit ke arah puncak 701. Jam 11.28 sampai ke puncak 701. Masya Allah. Ambil. Dia kira kan alah, hai, takat ini. Rehat sekejap. Allahu Akbar. Dapat sana. Nak bergambar sekejap dekat tanda CP7 ni. Nampak tak kami? Nampak. Nak zoom ke? Nak zoom ke depan lebar hidung ke? Bagi kenal semua. Cuba cakap sikit. Kita berada di Puncak 701. on the way ke Gagak Rembau. Tadi pacak, sekarang kita turun. Turun ni yang makan lutut ni. 129 sampai ke puncak Gagak. Masya Allah. 29 minit siap untuk sambung gerakan ke Simpang Y dan Gunung Rembau.
Sekarang kita berada di mana? Macam tu je. Lepas ni ke mana kita? Ke Simpang Wai dan Gunung Rembau. Okey. Last kali Gunung Datuk. Mana ni? Tengok depan. Nak tolak. Jam 2.57 petang sampai ke Simpang Wai. Lain hari kita pada Datuk pergi Rembau. Lain hari. Hari lain. Dia lain. Dia post ni tak lain. Kalau semua Datuk pergi situ, I nak. Alah-alah sebab saya tak repeat dah. Jadi nak habiskan toko sekali je. Lari sekejap ke Rembau. Nak tamatkan lah apa tu korang. Lengkapkan misi Transnaning ni, tak nak skip. Supaya nanti tak ralat, tak kecewa. Pukul 3.04 petang. Kita tengok berapa lama nak sampai sini balik. Nak sampai ke Simpang Wai semula. 3.08 petang. Pak Saleh ni trek mendaki ni macam lori kenderaan berat lah. Gear 1. Jam 3.13 sampai ke puncak Gunung Rembau. 84 meter. Okey. Alhamdulillah sampai juga. Kita gambar siap tu pokok gerak. Pukul 3.14 petang. Terima kasih Datuk. Bawah. Sama-sama. Nak gambar kan cepat? Dah tak larat tu gambar. Okey, nak hujan ni. 1, 2, 3 sampai ada jalan ya. Okey, 1, 2, 3. Sekarang kita berada di mana? Rembau dah selesai. So kita nak pergi ke Gunung Datuk. Gunung Datuk. Misi yang terakhir. Terakhir untuk Transnaning ni. Jam 3.46 memulakan jam 4.30 Pak Saleh sampai ke puncak Gunung Datuk. So tamat dah misi untuk Transnaning. Lepas ni nak bergerak turun ke bawah sajalah. Nak turun ke starting point, berkumpul semua dan bergerak balik. Pak Saleh nak naik atas sekejap. Allah. Oh, boleh tahan hari ni. Berapa jam daripada pukul 3.19 pagi, sekarang pukul 4.31 petang. So 13 jam lebih. Sampai ke bawah dijangka sekitar 14 jam lah. Sampai CP1 Gunung Datuk. Hai. Berjumpa semula dengan geng. Awet-awet comel. So, siapa yang nak repeat lagi ni? Tolong kat tangan. Siapa nak repeat kat tangan, saya bawa kat Datuk pula. Datuk terus tampil. Saya memang sentiasa repeat Memang je. saya repeat. Ada nak repeat? Tak ada. Ada? Datuk itu Tak ada orang pun saya naik je. Transnaning ni lah. Datuk. Tapi kita tak cuba daripada Datuk terus pergi Tampin. Nah, cuba Datuk pergi Tampin. Apa cerita dia? Lagi best ke? Lagi best. Kita layan view dulu, baru kita masuk dalam. Jam 6.30 petang selesai juga misi Transnaning, reverse daripada Tampin turun ke Gunung Datuk. Alhamdulillah. Memang payah teruk. Memang takkan repeat lagi dah. Apapun betul ke tidak tak repeat tu kan, wallahu a'lam. Sebab hanya orang yang selalu hiking dia faham. Okey. Setakat ini sahaja. Bye bye. Assalamualaikum.